Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjalan santai di waktu petang, menada diri sedang healing. Hari ini ingin ku bentang kemahiran menyoal dalam sesi kaunseling. Nama diberi Muhammad Arifuddin bin Muhammad Razi, nombor matrik A1927777, dan saya merupakan seorang pra-counselor, bukan pro-counselor. Okey. Hari ini sukacitanya saya untuk berkongsi mengenai salah satu daripada 8 kemahiran yang digunakan oleh kaunselor dalam sesi kaunseling mereka apabila mereka bertemu dengan klien. Saya ingin berkongsi mengenai satu kemahiran yang diberi nama kemahiran menyoal. Apakah itu kemahiran menyoal? Kemahiran menyoal adalah kemahiran bagaimana kaunselor meneroka diri dan masalah yang dihadapi oleh klien dengan mengemukakan beberapa soalan. Sebagai contoh, seorang kaunselor mengemukakan soalan kepada klien tersebut untuk memahami lebih dalam apakah yang dihadapi oleh klien tersebut. Dan kemahiran menyoal ini merupakan satu kemahiran yang paling kerap sekali digunakan oleh para kaunselor di luar sana. Sebab apa? Kebanyakan kemahiran yang lain dilakukan dengan menggunakan kemahiran menyoal seperti kemahiran parafrasa, kemahiran klarifikasi dan kemahiran konfrontasi. Tujuan utama kemahiran menyoal ni adalah supaya para kaunselor boleh mendapatkan maklumat yang lebih banyak lagi daripada klien dan mendapatkan maklumat yang lebih tepat secara fakta. Dan antara fungsinya adalah untuk memudahkan kaunselor meneroka diri dan masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Akan tetapi terdapat 8 syarat untuk menggunakan kemahiran menyoal. Para kaunselor tidak boleh menggunakan kemahiran menyoal sesuka hati mereka tanpa mengikuti syarat yang dinyatakan. Yang pertama adalah memilih bahasa, menyusun atur ayat dengan teliti. Yang kedua, menggunakan nada suara yang rendah dan mesra supaya klien tidak merasa dirinya dipaksa. Yang ketiga, soalan mempunyai tujuan tertentu, bukanlah soalan yang sekadar suka-suka sahaja. Yang keempat, soalan berupaya menarik perhatian klien untuk meluahkan perasaan dan masalahnya tanpa merasa dirinya tergugat. Yang kelima, elakkan kemukakan soalan secara sinis atau berbau sindiran. Berikan soalan yang fakta atau soalan yang ingin anda tahu, tetapi elakkan soalan tersebut bertujuan untuk menghina ataupun mengajuk klien. Seterusnya, elak kemukakan soalan yang banyak secara bertubi-tubi kerana akan menjadi seperti penyiasatan. Sesi kaunseling ini bukanlah satu penyiasatan tetapi satu sesi luahan. Okey. Yang tujuh, soalan hendaklah sesuai dan mudah difahami. Yang terakhir, soalan yang memberi celik akal kepada klien. Baiklah, kemahiran menyoal ini terbahagi kepada 2, iaitu kemahiran menyoal tertutup dan kemahiran menyoal terbuka. Mari kita lihat satu persatu. Seperti manakah soalan tertutup dan bagaimana pula dengan soalan terbuka? Okey, soalan tertutup dia memerlukan jawapan yang pendek dan khusus, manakala soalan yang terbuka pula memerlukan huraian atau penjelasan secara terperinci. Senang faham, soalan tertutup ni cuma perlukan jawapan yang ringkas sahaja, ringkas dan padat. Tetapi soalan secara terbuka memerlukan huraian secara panjang agar dapat difahami. Baiklah, saya akan memberikan satu soalan tertutup, satu contoh soalan tertutup dan lagi satu contoh soalan terbuka yang digunakan oleh para kaunselor. Okey, antara contoh soalan tertutup oleh kaunselor adalah bila kejadian itu berlaku. Jadi klien hanya perlu menyatakan tarikh. Di manakah ia berlaku? Klien hanya perlu menyatakan tempat tersebut. Itu adalah soalan tertutup, di mana klien hanya memberikan jawapan secara ringkas dan padat. Seterusnya adalah soalan terbuka. Bagaimanakah kejadian itu boleh berlaku? Baiklah, apabila kita lihat kepada soalan ini, soalan yang dinyatakan oleh kaunselor bermakna kaunselor ingin waktu, tempat
bilakah kejadian itu berlaku dengan lebih spesifik. Jadi klien hendaklah memberi jawapan secara huraian, secara panjang. Bilakah kejadian itu berlaku, bertempat di mana, pada waktu bila. Itu memberikan jawapan yang lebih panjang untuk soalan yang lebih terbuka. Okey, itu adalah sedikit sebanyak saya ingin kongsikan mengenai kemahiran menyoal yang digunakan oleh para sesi kaunselor. Jadi kepada siapa-siapa yang mempunyai masalah, jangan rasa segan silu untuk berkongsi masalah dengan kaunselor anda sendiri. Okey, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.